Lebih kurang jam 7.30 pagi tadi. KPDN Kelantan bersama dengan Marine dan juga PGA, right? Telah mengesan, telah menahan sebuah kenderaan model tempatan yang mana disyaki telah diubah suai tangkinya bagi tujuan untuk mengisi lebih lah petrol dalam kenderaan tersebut. Yang mana hasil pemeriksaan kami dapati kenderaan tersebut telah mengisi sejumlah 120 liter, yang mana kenderaan tersebut secara standardnya hanya mampu boleh mengisi sebanyak 50 liter sahaja. Okay, maknanya lebih daripada 200% lah daripada kandungan asal dia, penyimpanan yang sepatutnya. Yang ditahan adalah lelaki Melayu yang berusia 43 tahun, warga tempatan. Kita dapati sekarang ni modus operandi penyelundup-penyelundup ni antaranya mereka tidak lagi mereka cuba bergerak di waktu-waktu sibuk. Contohnya di awal pagi dalam keadaan trafik, anak-anak nak menghantar ke sekolah, mereka cuba untuk mengisi minyak pada waktu itu. Yang dinyatakan kepada kami tadi hasil soal siasat tadi, kerana mereka merasakan bahawa tiada penguasaan pada waktu-waktu tersebut. Dan saya nak tegaskan di sini bahawa kami bergerak 24 jam sehari. Okay? Tidak mengira waktu, tidak mengira masa. So saya mengharapkan agar perkara ini diambil perhatian oleh orang ramai lah.